Akhirnya motor Morini Escape 1200 ni dah tiba kat rumah aku. SH Bikers Seri Kembangan dia hantar pakai loader ke rumah aku. Thank you so much SH Biker. Pasal aku nak sangat buat konten, tapi motor ni tak boleh lagi on the road. Pasal ada lagi urusan custom yang belum diselesaikan. Jadi aku nak juga bawakan kat YouTube korang ni. And aku nak cerita kat korang sekarang ni 10 benda yang aku impress gila ada dekat motor Morini Escape 1200 kerana harga dia RM50,000 saja. Jadi 10 benda ni tak ada dekat motor bawah RM50,000 yang lain. Tapi kalau ada, korang komen kat bawah. Share dekat aku. Okey, nombor 1. Motor ni ada blind spot monitor. Jadi dia ada radar dekat belakang yang detect blind spot. Dia akan berlampu dekat sini bila ada kereta dekat belakang. Nombor 2, full Brembo brake setup dekat bawah ni. Dia punya 4-port caliper daripada Brembo, 320mm kiri dan kanan, dan belakang ada 2-port caliper. Nombor 3, dia engine 1200. Okey, tak ada motor atas 1000cc yang bawah 50,000. Ini 1200 V-twin guys. Nama dia itu Costa Corta Evo. Dia engineered dan didesign oleh orang yang sama design engine untuk Ferrari. Aku akan letakkan nama dia kat sini. Okey, nombor 4, exhaust dia. Exhaust dia aku akan bagi bunyi dekat sini sekarang. YouTuber daripada Itali, dia pergi ke Morini di Itali. Dia dapat tahu daripada engineer kat sana yang mengatakan exhaust ni ada collaboration dengan SC Project sebab tu bunyi dia ganas. Okey, nombor 5, dia ada heated seat untuk rider dan untuk penumpang. Walaupun mungkin ada orang kata ini Malaysia panas, tapi bila time hujan membantu guys. Bila kita tengah ride malam ataupun subuh, hujan lebat menggigil lah, benda ni sangat-sangat membantu. Okey, nombor 6, suspension Kayaba KYB. Ini dia punya ketebalan dia 48 diameter. So dia punya suspension ni memang very premium lah. Not the top one lah. Tak boleh lah lawan dengan yang motor-motor yang harga 100,000 ke atas tu. Tapi untuk motor-motor yang bawah 100,000, dia very kompetitif lah. Even V-Strom pun pakai Kayaba KYB yang V-Strom 1050cc tu, tapi diameter dia lebih kecil daripada ni. Ni 48, tak silap V-Strom tu 45. Nombor 7, dia ada cornering ABS. Jadi bila dia ada cornering ABS, dia ada sensor 6 axis IMU. Jadi cornering ABS ni bila dia corner, dia akan detect kita tengah corner. Motor ni juga ada cornering light. So bila kita ke kanan atau ke kiri, dia detect kita nak corner, dia akan suluh ke arah sana. Yang dua ni. So aku dah sebut 8 lah pasal ada cornering light tadi. Cornering light tu nombor 8. Nombor 9, tayar Pirelli Scorpion Trail 3 depan ni size 19. Untuk Trail 3 ni tak ada lagi motor yang stok daripada kilang yang keluar yang pakai Pirelli Scorpion Trail 3 ni. Hanya Ducati Multistrada. Kalau korang pergi showroom sekarang ni, diorang pakai Trail 2. Aku akan letak comparison kat sini, betapa betternya tayar Trail 3 ni compare to Trail 2. Ducati Multistrada yang still pakai Trail 2. Tayar Pirelli ni dia baru keluar 2 tahun lepas, latest punya model, updated compare to Trail 2. Okey, dan nombor 10, dia punya swing arm ni dibuat daripada aluminium swing arm. So memang sangat teguh dan dia ringan. Itu saja guys. Thank you so much. Aku akan buat video yang lebih detail bila motor ni dah boleh ride. Aku ada banyak benda yang aku nak buat. Aku akan buat comparison dengan motor-motor seperti GS 1300. Aku juga akan buat fuel consumption punya video test, because ada video viral sekarang daripada Big Rock Motor di US tu. Dia buat fuel consumption test and dia cakap banyak pakai minyak motor ni, and aku akan prove is it right or is it wrong. Thank you so much guys. Nantikan video aku selepas ni. Let's go. Boom. I'm losing control, riding down, never look back, full throttle life, yeah, stay on track. This is my road, this is my flame, basically only remember the name. No breaks, no fear tonight, we ride forever to the morning light. This is my ride, this is my soul, escape while running, I'm losing control, riding down, never look back, full throttle life, yeah, stay on track. This is my road, this is my flame, basically only remember the name. No breaks, no fear tonight, we ride forever to the morning light. Basically only Riding down sampai mati. Motor Morini, let's take a look, nigga. Let's ride.
Alright guys, aku sekarang berada di Moto Morini punya pelancaran Sekarang dia Hotel White Swan Resort. So, diorang akan melancarkan 3 model baru untuk Malaysia pada hari ni, pada malam ni. Aku dah test ride dah untuk Moto Morini Escape 1200 tu. Tapi ada orang tengah ambil gambar. So, kita start daripada sini. 3 suku 3.5. So, maknanya 350 lah kot. 2 silinder V-twin. Nice. So, ni dia punya V-twin guys. Aku rasa ni 350. Diorang bukan akan lancarkan yang masa terdekat. Ini hanya preview. Yang diorang akan lancarkan 3 tu, Morini Hike Escape 700 dengan Escape 1200. Ni pun V-twin, motor rumble. Test saja, test mic. Okay, yang 700 tu dah clear. Ni meter dia. Sini bang, okey. Okay, sedap tu 1200 tu. Padu kan? Katanya harga bawah. Break gila lah. Alright guys, sekarang ni belakang aku ni Moto Morini Escape 1200 yang aku dah test ride tadi. Yang aku test ride, memang dia punya handling sangat best. And dia punya, aku suka dia punya look, very slick, very unique, tak ada meniru mana-mana design daripada motor lain. And braking, semua suspension semua sangat-sangat sedap. Tapi guys, malam ni baru pelancaran harga dia, nanti aku announce. Harga dia korang akan terkejut. So kalau korang nak berpeluang memiliki motor baru 1200, tengok ni. Aku dah 2 kali test ride Escape 1200. So first time aku try, aku rasa macam ini je ke. Tapi bila second time guys, rupanya masa first time aku try tu, dia mode off-road tak silap aku. Mungkin masa start tu dia tak, memang tengah dekat off-road mode. Masa tu aku yang first. And bila aku tukar sport mode tadi, second time aku try, gila, baru motor guys, power. Aduh. So motor ni guys, seriously, malam ni akan lancar. Alah, senang nak cerita lah kan. Aku post video ni pun selepas dia lancarkan harga. Diorang cakap motor Morini 1200 Escape ni bawah 50,000 guys. Bawah 50,000. Mana ada motor 1000cc yang bawah 50,000 sekarang ni? Ada ke? Ini 1200 V-twin guys kan carang-carang. Okay guys, aku bersama Amirul. Ini kalau nak review motor detail, korang tengok channel Mekanika Amirul. Memang tak ada siapa boleh lawan. So, aku tunjuk gambar motor je. Lepas tu kau pergi tahu Mekanika, kau tengok dia explain. Okay, ni merchandise dari Moto Morini style juga. Dia ada safety riding jacket, leather jacket model. Nice, ada patching, ada padding. Patching pula, Harley sangat guys. Style. So ni Moto Morini punya dealership di Malaysia. Style. Okay guys, Moto Morini dia start pada tahun 1933 guys Panjang cerita dia ni, aku malas nak cerita, korang Google, ChatGPT semua ada ni. Alright. Terus nervous aku terus cerita pasal sejarah Moto Morini. Dia buka kamera dia, aku terus gigil lah. Okay, Moto Morini dimulai pada tahun 1923. Tapi panjang cerita dia ni sampai ke sana. Dan sampai ke 2025 dia start ada launching Escape 1200. So aku baca ujung-ujung dia lah. So malam ni ada Escape 1200, Escape 700 dan All Trike 400. All Trike. One, go. Photograph all the gentlemen standing. So, untuk harga Escape 1002 special price untuk kita untuk rakyat Malaysia adalah sebanyak, okey? Oh! 59,800. Is that confirmed? Saya lepas cakap. Turun. Saya cakap bawah 50. So, okay, harga sebenar untuk Escape 1002 berapa? Final price. So inilah harga untuk rakyat Malaysia. Ini adalah usaha Enforce untuk membawa
pelbagai motosikal motor Marini pada hari ini yang ketiga-tiga model untuk datang ke Malaysia yang akan dipasarkan bermula pada bulan 1 2026. These motorcycles paling lewat Januari 2026. So saya harap Mr. Ethan, Miss Nora, please proceed the shipment. Okay? So ketiga-tiga harga ni adalah untuk rakyat Malaysia. Media okey ya media? Yeah. Alright guys, telah dilancarkan 3 model tadi. Harga memang tak masuk akal. Ini Moto Morini Escape 1200, harga dia 49,888 sahaja Yang ini 450cc, harga dia 28,888 sahaja. Dan yang hujung sekali tu Escape 700, harga dia 33,888. So far ini yang paling murah kalau ikut cc. Tak ada lagi yang murah. 1,200 guys. Motor apa? Aku rasa bawah 60 pun tak ada, bawah 70 pun tak ada, bawah 80 pun aku rasa tak ada. cc 1,200. Aku dah test ride tadi, memang sangat best Dia punya torque and lincah motor ni. Ni Presiden Escape 1,200 ni. Oh, Presiden. Escape 1,200 Honest Group Malaysia. Tak apa, mana ya? Boleh. Okay guys, di sini berakhirnya trip ekspedisi media Malaysia bersama Enforce ke China guys, selama 7 hari 6 malam. Aku nak ucapkan terima kasih kepada korang, subscriber Bersih Keluli, kerana sudi follow trip aku di channel Bersih Keluli guys. Don't forget to subscribe, share and like. Let's go.